Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan khas TVPSS yang bertemakan ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Pernahkah kita terfikir dalam udara, air dan di tangan kita ada benda yang kita tidak dapat lihat? Ianya sangat kecil dipanggil mikroorganisma. Ada yang baik tetapi juga ada yang membuatkan kita sakit kalau kita tidak menjaga kebersihan. Jom kita bersama Cikgu Anis Suzila, guru sains berpengalaman yang menginovasikan pengajaran MicroQuest Adventure Box. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Boleh Cikgu ceritakan serba sedikit tentang kit ini? Okey, baik. Untuk kit ini, nama kit ini ialah MicroQuest Adventure Box. Ianya adalah satu kit untuk belajar mikroorganisma. Jadi bila awak ambil kit ni, awak akan belajar mikroorganisma secara keseluruhannya. Okay, so dalam kit ini, cikgu pecahkan kepada ada 4 elemen. Okay, yang pertama ada video di dalamnya. Okay, kemudian kita ada kad. Kad ini nanti awak boleh lihat sendiri tau macam mana mikroorganisma tu dia berjalan, dia bergerak dan sebagainya. Dan di samping tu awak juga boleh menjalankan eksperimen sendiri dekat rumah. Okey, eksperimen satu kita nak buktikan eksperimen mikroorganisma ni boleh bernafas. Satu lagi kita nak buktikan bahawa mikroorganisma ni boleh membiak. Okey, dan akhir sekali yang murid pasti akan lebih suka ialah kita sediakan board game. Jadi awak boleh main dengan kawan selama 4 orang bagaimana mempelajari keburukan dan juga kebaikan mikroorganisma. Cikgu, sebelum cikgu menghasilkan kit ini, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi? Oh, banyak cabarannya. Okey, sebelum ni cikgu mengajar hanya chalk and talk dalam kelas. Okey, jadinya topik ni sangat abstrak. Abstrak tu maknanya murid tak nampak mikrob tu kan. Jadi mereka hanya melihat gambar daripada buku teks. Jadi benda tu jadi murid tak berminat. Bila murid tak berminat, mereka jadi pasif dan pembelajaran jadi membosankan lah. Itulah cabaran cikgu yang paling utama. Cikgu, Ya. apakah ada tip yang mencetuskan idea kepada cikgu untuk menghasilkan kit eksperimen ini? Okey, detik yang menjadi saya untuk mencipta idea ini apabila melihat keadaan murid-murid sekarang lebih suka kepada visual dan teknologi. Jadi cikgu gabungkan elemen sains dan juga teknologi untuk menghasilkan satu kit ni agar murid dapat melihat dengan sendiri secara visual. Jadi mereka tidaklah tengok satu gambar tu secara statik. Saya nakkan supaya murid jadi lebih seronok. Dan sebab mereka biasa dengan peranti-peranti dan juga digital ni. Cikgu, mesti banyakkan cabaran cikgu semasa membuat kit ini? Okey, betul. Banyak cabarannya. Terutamanya apabila cikgu ketiadaan idea. Sebab idea tu bukannya datang secara tiba-tiba. Dia datang beransur-ansur. Kemudian satu lagi dari segi masa. Sebagai guru, kerja cikgu ada banyak. Masa tu lah menjadi salah satu cabaran paling utama. Boleh cikgu terangkan bagaimana kit ini boleh membantu murid faham konsep sains? Okey, kit ini kalau kita lihat kit istimewanya dia lebih ada unsur-unsur interaktif dan juga sebab murid boleh menggunakan secara visual dan juga murid boleh hands-on, menjalankan hands-on aktiviti dan juga eksperimen secara pembelajaran kendiri. Mereka boleh bawa balik ke rumah dan boleh buat bersama ibu bapa dan adik-beradik dan ini menjadikan pembelajaran sains itu lebih menyeronokkan. Pada pendapat cikgu, bagaimana inovasi ini dapat menepati tema kita pada hari ini? Okey, seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, jadi penggunaan kit ni memberikan murid ilmu yang baru di samping mereka boleh belajar ilmu teknologi pada masa yang sama. Jadi ini sangat baguslah kerana murid belajar dalam masa belajar, mereka belajar sesuatu yang baru dan bagi persediaan mereka menghadapi cabaran masa hadapan. Terima kasih Cikgu Anis atas perkongsian pada hari ini. Sama-sama. Saya tak sabar nak guna kit ini kat rumah. Dengan sentuhan inovasi, teknologi menjadi pemangkin dalam membentuk generasi yang lebih berdaya saing. Saya Hamizan bin Mustaming mewakili TVPSS Sutra TV Channel. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.